Ramai orang ingat kalau gaji dapat cash, confirm hidup dalam sistem hantu. Bank pun tak nampak. Padahal, boleh je buat loan asal kau tahu cara nak wujudkan diri dalam sistem kewangan. Okey, masalah utama orang yang gaji cash ni, bank tak nampak bukti hidup kau. Tak ada slip gaji, tak ada potongan KWSP, tak ada transaksi dalam akaun. So, bila kau nak apply loan, bank tengok nama kau kosong, macam NPC kewangan. Tapi relax bro, ada cara. Ini 3 langkah real yang ramai orang gaji cash dah guna dan lulus loan. Langkah 1, daftar SSM. Tak kisahlah kau kerja sendiri ke, freelance ke, tukang gunting ke, makeup artist, rider, cleaner, semua boleh daftar enterprise bawah nama kau sendiri. Bukan sebab kau nak jadi tokek besar, tapi sebab SSM tu bukti pendapatan sah. Bank nampak, oh okey, dia ada perniagaan berdaftar, bukan kerja bawah meja. Langkah 2, buka akaun semasa atau akaun bisnes. Setiap kali dapat gaji cash, masukkan duit tu ke dalam akaun. Bukan sebab nak menunjuk, tapi sebab bank nilai cash flow 3 hingga 6 bulan. Kalau nampak duit masuk konsisten setiap bulan, 2,000, 3,000, itu dah cukup nak tunjukkan pendapatan stabil. Akaun bank tu sebenarnya slip gaji versi orang bergaji cash. Langkah ketiga, bina credit score. Ambil komitmen kecil yang kau mampu bayar. Contoh kad kredit limit yang rendah atau micro loan macam BSN Micro I atau Tekun. Bayar tepat waktu dan nama kau akan naik dalam Sikris dan Sitos. Itu signal pertama bank boleh percaya kau. Dah ada rekod, dah ada disiplin kewangan. Bila semua ni kau buat, ada SSM, akaun aktif, cash flow yang jelas, rekod kredit yang bersih, barulah bank pandang kau macam manusia kewangan sebenar. So, untuk yang gaji cash, bukan tak boleh buat loan. Cuma sekarang kau kena jadi CEO kepada diri sendiri. Bina bukti kewangan, bukan alasan.